Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hanika Sarah Hanis Dan saya Nurul Iman Soleha, wartawan SBB TV. Hari ini kami berada di Dewan Ibnu Kathir, tempat di mana akan berlangsungnya satu majlis yang penuh makna dan penuh kenangan buat seluruh warga Bibas. Ya, tepat sekali. Pada hari yang penuh bersejarah ini, kita bersama-sama menyaksikan majlis Seri Kadir Kencana Seri Balerong Berkarya Kenangan yang diadakan khas bagi meraihkan persaraan dua orang Seri Kandi pendidik yang amat kita kasihi. Dua insan tersebut ialah Cikgu Mazidah binti Muhammad dan Cikgu Taufik Cik, yang merupakan dua orang guru yang sangat mencurahkan bakti dan juga menambahkan jasa mereka dalam mereka menggelar seorang pendidik di SMP Bukit Besar. Sepanjang berada di sekolah ini, semestinya banyak kenangan yang telah tercipta. Mungkin kenangan ini tidak sederhana pada sesetengah orang, namun ia memberikan makna mendalam kepada para pelajar dan juga seluruh warga Bibas. Sepanjang majlis berlangsung, pelbagai pengisian menarik dan menyentuh hati yang disediakan. Antaranya ialah acara persembahan oleh warga Bibas, penyampaian celera mata dan juga ucapan penghargaan yang akan menjadi kenangan keindahan waktu terakhir kepada mereka berdua. Mungkin majlis ini hanya berlangsung pada beberapa minit, Namun maknanya akan kekal jauh lebih lama. kerana hari ini kita bukan hanya mengucapkan selamat Hari Bersara. Hari ini adalah tentang mengucapkan terima kasih kepada segala jasa mereka. Oleh itu, mari sama-sama kita saksikan sepanjang majlis ini berlangsung. Ku terakhir kali kita bicarakan semua, besok kan bagaimana. Lihatlah semua sudut itu, Bandung kan selalu memelukmu, dinginnya hangatkanmu dilengkapi lapisan selimut yang berupa dekapan nadi yang mengalir menjadi Dan begitulah majlis Seri Kandi Kencana Seri Balerong Berkarya Kenangan akhirnya melabuhkan tirainya. Sebuah majlis yang bukan sahaja berlangsung dalam suasana meriah, tetapi turut dipenuhi dengan pelbagai emosi, kenangan dan penghargaan buat dua orang Seri Kandi pendidik yang kita amat kasihi. Ya, betul Tuhani, setiap perpisahan bukanlah sesuatu yang mudah. Lebih-lebih lagi apabila kita terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada insan yang telah begitu lama menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Namun begitu, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan, dan setiap perpisahan pasti akan ada kenangan indah di sebaliknya. Cikgu Mazidah dan Cikgu Toh, ketahuilah bahawa segala jasa dan pengorbanan yang telah dicurah tidak pernah sia-sia. Semoga setiap ilmu yang dicurahkan, setiap nasihat yang diberikan dan juga setiap bakti yang telah diamanahkan kepada kami sentiasa terpahat dalam hati seluruh warga Bibas. Oleh itu, sekian daripada kami, saya Nurul Iman Soleha binti Ahmad Samzam, Dan saya Hanika Sarah Hanis, wartawan SBB TV, saluran berita best kali. Be best, be the best.